Bukan nak backup Pak Azad ke apa, tuan. Ni cakap tu terang lah. Orang India, orang Hindu, dengar saya cakap, saya bukan nak backup Pak Azad. Salah, tetap salah, saya beritahu. Apa yang dia buat, itu adalah satu penghinaan. Tetapi ada bagusnya satu benda. Mereka ni pergi minta maaf. Ada satu benda yang bagus, tak ada pada orang lain. Diorang ni terus pergi minta maaf on the spot. Itu menunjukkan bahawasanya kesungguhan mereka untuk meminta maaf. Kesungguhan mereka mengaku kesilapan, khilaf dari mereka. So, itu satu akhlak yang baik lah. Tak perlulah lagi bila setengah-setengah orang ni, bila dah hina tuan-tuan, lama. Lepas polis nak ambil lah, orang pergi cari lah, orang kutip lah apa, baru dah berguna maaf. Tapi mereka bertiga ni saya nampak sangat baik. Saya bukan nak support Pak Azad ke apa, tapi mereka on the spot pergi minta maaf. Sebab itu saya rasa satu kekhilafan mereka. Dan kalau kita rasa kita nak hidup harmoni ni, kita tak payah panjang-panjangkan lah. Tapi tak apa, kalau nak ambil tindakan pun itu terpulang. Kita tak boleh menghalang mahkamah, kita tak boleh menghalang kedaulatan undang-undang. Itu memang termaktub dalam undang-undang. Tapi apapun, Pak Azad, Nabil dan juga yang lain, kamu telah melakukan kesilapan. Itu kamu kena mengakui lah. Dan jika ada apa-apa tindakan, kamu kena terima dengan redha. Semoga perkara ni tidak akan berlaku lagi selepas ni. Ini nasihat saya. Ini nasihat saya kepada Pak Azad, Nabil dan seorang lagi tu. Apa yang berlaku, kamu anggaplah sebagai redha dan ada hikmah sebaliknya. Jika kamu kena tindakan apa-apa pun, insya-Allah, saya faham apa yang kamu lalui hari ni. Tetapi kita tak boleh nak menegakkan benang yang basah. Basah tetap basah. Kita akan beritahu, itu kesalahan kamu. Tapi apa yang kamu buat dah cukup baik bagi saya. Kamu dah pergi minta maaf, dah cukup sangat-sangat baik bagi saya. Alhamdulillah.